Apa dia iktiraf? Hati yang mengaku. Iktiraf tu kan maksudnya pengakuan dan kesedaran diri. Okey? Langkah pertama menuju Allah bukanlah dengan kaki, tetapi dengan hati yang mengaku. Iktiraf adalah tanda kita masih hidup, masih punya iman yang bergetar, masih punya nur yang belum padam. Itulah iktiraf. Iktiraf adalah apa ulang? Iktiraf adalah tanda kita masih hidup. Sebab ramai orang yang sedang berjalan, sedang makan, sedang bergembira, sedang pergi shopping, sedang main handphone, sedang berkelah, tetapi sebenarnya dia adalah orang mati. Sebenarnya dia mati daripada hati. Hatinya mati daripada ingat Allah. Hatinya mati daripada iman. Sebab tu iktiraf adalah tanda kita hidup. Apa dia iktiraf? Pengakuan dan kesedaran diri. Tanda kita hidup. Iktiraf adalah tanda kita masih hidup.